saya tak akan keluar dari bola sepak. Saya akan continue. Awak nak buat apa? Nak bubar bola sepak dalam negara. Jadi apa yang awak semua ingin saya menghangatkan lagi cerita-cerita bola sepak tanah air? Apa dia? Yang mana satu? Saya tak dengar. Berkenaan dengan komen daripada legenda Dato' Santokh Singh mengatakan Harimau Malaya tiada identiti. Ramai pemain Saleh. First, saya nak tahu apa identiti kita sebelum ini. Now, saya pun ada soalan. Kenapa kita terlampau selesa dengan kedudukan kita, di mana kita terlalu takut sangat nak belajar dengan orang luar? Apa salah kita belajar? Kejayaan saya pun di JDT pun saya belajar dengan orang luar, negara-negara luar, foreign expertise. Jadi kalau kita nak kata kita ketepikan local coaches, tengok berapa ramai coach sebelah local coaches, young coaches yang ada masa depan, macam coach Nafuzi, Arudin Omar, Aidil dan yang lain-lain. Now, jadi bagi saya tak masuk akal. Dulu pun bukan kita tak pernah ada coach Wegang. Di Johor pun kita ada Michael Urukalo. Jadi benda-benda ni, komen-komen macam ni tak patut keluar lah. Because sekarang ni apabila kita tengah cuba nak ada benda yang baru, patut semua pihak memain peranan untuk memberi sokongan yang lebih positif. Benda pun baru berlalu, takkanlah besok kita nak tengok kejayaan terus. Jadi bagi saya, lain kali sebelum kita buka mulut, kita kena berfikir dengan cara yang lebih rasional. Fakta-fakta dah jelas ada depan mata. Jadi semua benda perlukan masa. Beri masa dan sokongan. Jadi kita boleh nampak keyakinan kepada watak-watak yang ada pengalaman towards Malaysian football dan share dengan foreign expertise. Bermakna it's a joint collaboration of ideas dan juga pengetahuan. So itu yang tengah berlaku sekarang ni. Jadi bagi saya, kalau kita betul-betul minat bola sepak tanah air, kalau betul-betul kita nak tengok benda ni berkembang dan ada improvement dan progress, kita harus memberi masa dan sokongan dan space untuk mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Look, kalau kita nak berkembang, kita boleh tengok negara-negara jiran kita pun telah mengambil langkah-langkah yang sama. Now, kita nak cari bukan saja, tak semestinya diorang punya origin ataupun daripada mana mereka ada, katakanlah warna kulit mereka. In the end of the day, yang penting adalah mereka boleh memberi sepenuhnya dedikasi and performance towards the national team, contribute kepada national team. Itu yang lebih penting. Jadi bagi saya kalau tanya saya sendirilah, my personal view, saya tak kisah dia datang daripada mana, apa kulit dia, asalkan dia ada darah, ada kaitan dengan Malaysia dan dia memberi sepenuhnya kepada pasukan kebangsaan. Itu bagi pandangan saya. Apa dia? Yang mana satu? Saya tak dengar. Saya rasa for the last, kalau kita boleh tengok for the last 2 bulan ataupun sebulan lebih, memang jelas ada gerakan-gerakan yang tak nak tengok benda ni berjaya. The main target is saya. Jadi untuk attack saya directly tak boleh. Pihak-pihak tertentu terpaksa attack JDT, terpaksa attack Liga, terpaksa main narrative dan sentimen pasukan kebangsaan. Sebenarnya is saya. Now, saya gonna be very open. Saya akan teruskan dan continue membuat apa saya buat. Kalau katakanlah ada pihak tak puas hati dengan Liga, soalan saya benda yang sangat pelik. Macam mana anda tidak boleh menguruskan wang dengan betul, tidak menjaga kebajikan orang-orang yang bekerja dalam kelab, pemain, staff dan seterusnya, tetapi awak salahkan badan induk atau awak salahkan JDT? Benda ni tak masuk akal. Tetapi apa yang lebih tak masuk akal berkenaan dengan isu ni, macam mana penyokong-penyokong boleh terima cerita dongeng ni, sedangkan fakta tu dah jelas depan mata. Yang tidak menguruskan wang dengan betul adalah pasukan-pasukan tertentu. Macam mana dia boleh jadi salah kepada pihak yang lain? So itu satu berkenaan dengan Liga. Dan nak cakap Liga tak meriah, now setiap negeri ada pemimpin-pemimpin, ada pun watak-watak yang penting yang boleh memberi contribution ataupun plan, perancangan macam mana nak mengatasi ataupun macam mana nak improve pasukan dan kelab masing-masing. Apa mereka buat selama ni? Saya akan sentiasa bekerja, saya akan sentiasa teruskan apa yang saya buat adalah untuk improve JDT dan lebih fokuskan kepada progress. So di sini kita kena ada solution, because solution dia, saya akan ada di sini. Saya akan continue dengan JDT, saya akan continue support apa yang saya boleh support dengan pasukan kebangsaan. Awak nak buat apa? Nak bubar bola sepak dalam negara? Tanya diri sendiri, what do you want? Apa yang sebenarnya awak nak? Awak nak saya keluar daripada bola sepak? Saya tak akan keluar daripada bola sepak. Saya akan continue. So bagi saya, might as well you take full advantage of me daripada kononnya nak kalau Tengku Kota tak ada dalam bola sepak lebih baik. What is bola sepak sebelum ni? Macam mana JDT boleh diiktiraf oleh FIFA, diiktiraf AFC? We are representing the country, mewakili negara. We are top 10 in Asia. So at least adalah satu-satunya pasukan di situ. Patut penyokong bola sepak berbangga dengan benda ni, pasal kita mewakili mereka. Tetapi because kita punya rivalry, mereka tak boleh separatekan rivalry dalam pertandingan domestik dengan national interest. For me, rivalry dalam domestik, national interest is national interest. Macam saya, bila saya berjumpa dengan pemain-pemain yang lain, pasukan-pasukan lawan, we are okay. Yang mana yang dalam pasukan national team. Tetapi because saya boleh membezakan domestic and national interest, it's completely two different things. So that is the issue sekarang ni. Fikir jangan mengikut emosi, fikir lebih mengikutkan akal kita.